Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak teruskan dengan kisah Juha dan 10 ekor kedai. Okay, kisah ni bermula dengan pada suatu hari si Juha ni dia pergi ke pasar tau. Kenapa dia pergi ke pasar tu? Sebab dia nak beli keldai. And then setibanya dia dekat pasar tu, dia belilah 10 ekor keldai. Okay, so sewaktu perjalanan dia nak balik ke rumah tu, dia tunggang lah salah seekor keldai tu. And then bila dia tunggang, dia pun on the way lah nak balik rumah ni kan. Waktu dia on the way tu, dia rasa macam tiba-tiba dia rasa macam something was wrong, something missing kan. And then dia pun jenguklah kepala sikit. Jenguk kepala tu maknanya dia tengok keldai dia yang dekat bawah tu lah kan. So dia kira 1, 2, 3, kenapa ada 9 je? Lepas tu dia macam pelik lah. Tadi aku beli 10 ekor. Kenapa ada 9 je? Lepas tu dia turun daripada keldai yang dia tunggang tu sebab dia nak pastikan, betul ke keldai aku ni 9 je kan? And then bila dia turun tu, dia kira lah 1, 2, 3, tengok ada 10. Lepas tu dia macam pelik. Tadi aku kira ada 9. Ni ada 10 pula. Tak apalah. Dia pun naiklah balik keldai yang ditunggang tadi. Bila dia dah naik atas keldai, dia pun sambunglah balik perjalanan dia nak balik ke rumah kan. Waktu dia nak on the way balik, dari yang tadi yang dia kira tu, tak sampai beberapa langkah dia macam dia rasa macam tak sedar hati balik. Dia macam kenapa rasa macam tak sedar hati balik ni kan. Dia pun kira dah balik keldai dia. Dia kira-kira ada 9 balik. Itu dia turun balik, dia kira ada 10. Macam tadilah dia buat. So benda ni berulang banyak kali tau. Berulang. Ni sampailah dia give up. Dia duduk tepi jalan tu. Dia tengok keldai dia. And then dia cakap macam ni, daripada aku duk kira tak cukup 1, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Lebih baik aku balik dengan aku pegang semua keldai tu. Aku tarik semua keldai tu balik rumah. Jadinya, waktu dia dah sampai ke rumah dia tu, orang kampung tengok pelik lah. Dah kenapa dia ni kan? Beli keldai tapi sekok pun dia tak naik kan. Lepas tu, dia tak kisah apa orang nak cakap. Sebab dia fikir, dia kata macam ni, daripada aku hilang sekok keldai tu, lebih baik aku tarik keldai tu kan. So pengajaran dia dekat sini adalah kita ni janganlah jadi macam Juha ni, tak nampak apa yang ada pada kita. Kita lebih memilih untuk tengok apa yang ada depan kita. So kita kena sentiasalah bersyukur dengan apa yang kita ada. Bukan sentiasa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sentiasa tengok apa yang bukan kita punya. Okey, itu sahaja video untuk Juha hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.